Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 25 Februari dan kita akan meneliti carta euro serta pound British bagi mengenal pasti potensi arah pergerakan pasaran. Semalam euro kekal bergerak dalam julat mendata manakala pound British turut didagangkan secara mengiring walaupun potensi pengukuhan masih wujud. Pada hari Selasa, pedagang menerima data keyakinan pengguna Amerika Syarikat. Selepas merosot ketara kepada 89 mata pada Januari, indeks tersebut meningkat semula kepada 91.2 bertentangan dengan jangkaan penurunan yang seterusnya. Namun begitu, data ini bersama kenyataan pegawai Rizal Persekutuan tidak banyak membantu untuk menyokong dolar. Governor Fed Lisa Cook menyatakan bahawa tiada keperluan untuk melaraskan dasar monetary atau mengubah kadar faedah buat masa ini kerana pendirian semasa yang bersifat ketat sudah cukup untuk mencapai sasaran inflasi. Beliau berpendapat kadar semasa turut menyokong pemulihan pasaran buruh khususnya selepas gangguan akibat dasar di bawah pentadbiran Trump. Seperti yang diketahui, Trump mempunyai pandangan yang berbeza mengenai perkara ini. Selain itu, pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat semakin hampir pada musim luruh ini dan Trump dilihat kehilangan sokongan dalam kalangan pengundi yang bimbang terhadap isu ekonomi. Dalam ucapan besarnya semalam, Trump menegaskan bahawa ekonomi Amerika Syarikat berada dalam keadaan paling kokoh dan meluahkan rasa tidak puas hati terhadap keputusan mahkamah yang membatalkan tarif perdagangannya. Beliau turut menyentuh kemungkinan konflik dengan Iran sebagai faktor risiko baharu serta menyebut secara ringkas cadangan perubahan terhadap pelan persaraannya. Dalam suasana ini, dolar melemah sedikit membolehkan euro, pound British dan aset berisiko yang lain meningkat nilainya. Beralih kepada kalender makroekonomi hari ini, tumpuan utama adalah kepada data KDNK Jerman bagi suku keempat dengan anggaran pertumbuhan sebanyak 0.3%. Memandangkan ekonomi terbesar Eropah ini telah lama bergelut dengan keadaan mendata atau penguncupan, sebarang semakan boleh memberi tekanan kepada euro. Jerman baru sahaja menunjukkan tanda-tanda pemulihan, khususnya dalam pengeluaran perindustrian, maka data ini penting untuk sentimen pasaran. Selain itu, indeks keyakinan pengguna Jerman yang masih berada dalam wilayah negatif juga akan diterbitkan dan dijangka tidak banyak membantu sentimen. Data inflasi akhir zon euro bagi Januari turut akan dikeluarkan dengan sasaran inflasi umum pada 1.7% dan inflasi teras pada 2.2% selari dengan sasaran Bank Pusat Eropah. Kemudian perhatian akan beralih kepada ucapan pegawai Fed Thomas Barkin, Jeffrey Schmidt dan Alberto Musalem yang mungkin memberi petunjuk seterusnya mengenai hala tuju dasar monetary Amerika Syarikat. Dari sudut analisis teknikal, pasangan euro US dollar kekal bergerak dalam julat mendata pada carta 1 jam. Penurunan yang diikuti false breakout pada 1.1788 dan 1.1767 akan menghasilkan isyarat pembelian. Pembelian ketika rebound boleh dipertimbangkan di 1.1745 dengan sasaran sekitar 15 sehingga 20 pips. Para serintangan utama ialah 1.1810 di mana tekanan penjualan dijangka muncul. False breakout pada paras ini akan menghasilkan isyarat penjualan dan berpotensi menolak harga kembali ke 1.1788 dan 1.1767. Jika harga menembusi dan mengukuh di atas 1.1810, euro boleh meningkat ke 1.1834 dan seterusnya ke 1.1857. Pada paras ini, penjualan di rebound boleh dipertimbangkan dengan sasaran pembetulan intraday sekitar 20 hingga 25 pips. Penjualan di 1.1834 dan 1.1810 hanya sesuai sekiranya berlaku false breakout. Bagi pound British, penurunan yang diikuti false breakout pada 1.3492 atau 1.3462 boleh membuka peluang pembelian. Rebound di 1.3432 yang merupakan paras terendah sebulan juga boleh dijadikan titik entry dengan sasaran sekitar 25 hingga 30 pips. Penjualan boleh dipertimbangkan di 1.3530 sekiranya berlaku false breakout dengan sasaran ke 1.3492.
Selain itu, penjualan juga sesuai pada 1.3555 sekiranya berlaku false breakout atau pada 1.3579 di rebound dengan sasaran sekitar 20 sehingga 25 pips. Memandangkan tiada data penting dari United Kingdom hari ini, kenaikan dijangka cuba mensasarkan paras tertinggi baharu dalam tempoh seminggu pada separuh pertama sesi dagangan. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.